Bila saya baca dalam buku Alfonso, dia tulis apa tentang rakyat Melaka, dia tak sebut dia Melaka, dia tak sebut tentang Melaka, dia akan sebut orang yang duduk Melaka adalah the Muslim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik. Saya adalah host anda di dalam ruang ini, ya. Okey, hari ini kita dah episod ketiga sebenarnya. So episod kedua sebelum ni kita dengan Ustaz Syahrullah dan minta maaf lah masa rakaman tu ada yang tersengit ke apa, sebab masa tu sahabat saya ada kebizian. Jadi saya tak faham sangat kamera ni, jadi masa tu banyaklah kelemahan saya sendiri. Jadi alhamdulillah hari ni kita punya setup cantik, Is dah kembali. So kita akan ke episod ketiga dengan lancar insya-Allah. Okey. So kita ada tetamu khas hari ni. Tapi sebelum kita pergi ke tetamu khas kita, saya nak cerita dulu pasal saya punya tanjak ni. Okay. Tanjak saya ni special hari ni. Sebab ni lah orang panggil tanjak dendam tak sudah. Dan dia warna biru cair sikit dengan loket ni. So ini special sebab inilah yang saya pakai masa saya kahwin kemarin, masa isteri pertama saya lah. Dan saya pun baru ada satu isteri. Yang ni tak tahulah nak akad ke tak, tapi tak apa. Dan kemudian ni adalah ikatan seperti ini adalah sebagaimana ikatan yang di-Pertuan Agong. Dan sesuai lah pada ketika itu saya raja sehari kan. Saya pakai lah ala-ala raja sikit. Dan hari ini kenapa saya pakai benda-benda macam ni? Kerana hari ini kita nak jumpa dengan seorang insan. Seorang insan boleh dikatakan orang yang berjaya dalam bidang public speaking, dan dia boleh mengajar tentang cara bercakap, kaedah bercakap dengan baik, kaedah bercakap dengan baik. Bersama saya Tuan Taqiyuddin Tabarani. Okey, insya-Allah. Selamat datang ke ruang ini. Ruang ini. Insya-Allah. Terima kasih Ibu. Okey. Dan mungkin sebelum kita mulakan podcast ni, mungkin ada yang belum kenal Tuan Taqiyuddin Tabarani dan kenapa. Mungkin saya pun nak tahu juga kenapa nama Tabarani, ada Imam Tabarani ke apa ke, dan apa latar belakang sebelum kita mula cerita ni. Ta'aruf dulu. Allah. Ta'aruf macam sekarang ta'aruf kan just sensitif sikit. Ta'aruf. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama diberilah. Yang diberi mak ayah saya Muhammad Taqiyuddin bin Muhammad Tabarani. Tabarani itu nama ayah saya lah. Saya pernah tanya juga kenapa nama Tabarani. Yang first sekali sebab kami Jawa. So Jawa kan nama-nama dia agak rare sikit, tapi disebabkan arwah atuk saya dia memang suka letak nama anak-anak dia yang jenis nama-nama imam-imam terdahulu. Ulama-ulama terdahulu, ilmuwan. Ada nama nama pakcik saya ada nama Tirmizi, ada nama Baihaqi, ada nama ayah saya Tabarani, ada Ali Muntaha. So kebanyakan nama pakcik tu nama imam hadis. Betul. Sebab arwah atuk saya memang betul dia pengasas ada masjid di Sedang Jaya. Lepas tu ayah saya pun bekas mantan imam masjid juga. Pada masa sama dia kerja sebagai jurutera di kementerian. Tapi bila petang malam dia akan jadi imam lah. Imam ketiga kan, imam pun saya tak tahu, tapi dia bertugas sebagai imam lah. Okey. Jadi nama macam besar nama Taqiyuddin pun berdasarkan nama ulama-ulama terdahulu juga. Kan? Taqiyuddin yang mana satu yang jadi sebab? Sebab yang jurutera. Yang masa yang dulu yang lama-lama yang zaman Abbasiyah tu. Daripada tu nama-nama tu. Ada nama jurutera tu, nama dia Taqiyuddin. Betul. Masya-Allah. Itu maksudnya ayah mempunyai bacaan yang banyak sampai boleh tahu nama betul. Taqiyuddin punya nama Taqiyuddin tu nama jurutera. Betul. Kan? Sebab arwah saya pun dia memang suka membaca. Kat rumah tu memang ada mini library, memang banyak buku, dan kita daripada kecil memang dilatih untuk membaca lah. Kan? Sampai dulu memang nangis lah sebab kita mak ayah suruh membaca, kita tak faham. Tapi dia mula lama-lama dia akan jadi satu kebiasaan. Sehingga kita rasa membaca ni sebagai satu
apa sebagai satu cara untuk kita riliskan kita punya segala kekusutan, segala keserabutan bila kita membaca. Sebab tu apa yang ada anak-anak saya sekarang ni, waktu yang paling best, waktu yang paling seronok adalah Pesta Buku Antarabangsa. Oh, Pesta Buku Antarabangsa. Best untuk anak-anak lah. Untuk kita tak best sangat lah, sebab kita kena pakai duit. Dia best kalau tak bawa anak kadang-kadang. Alhamdulillah buat masa sekarang ni sejarah selepas saya bernikah, tahun 2015 saya bernikah, selepas daripada situ, kalau Pesta Buku Antarabangsa memang minimum 3 hari untuk berada di Pesta Buku Antarabangsa. Masya Allah. Tapi sejak akhir-akhir ni anak-anak besar-besar 5 hari. 5 hari. Patut lagi sikit tak? Lagi lama. Masya Allah. Hari pertama Ricky, hari kedua Sebihaga, hari ketiga beli barangan untuk kita, hari keempat tu kita tengok apa yang tak dapat pada hari ketiga. Hari yang terakhir bawa anak-anak, okay, nak pilih buku apa. Jadi latar belakang sebagai speaker ni dia macam mana, ada course ke atau memang apa orang kata talent sejak lahir dalam darah ke? Nak kata talent tu tak jugalah, tapi mungkin daripada dulu arwah mak dia seorang ibu yang ada vision yang tinggi lah. Sebab apa? Sebab dia tak belajar tinggi. Arwah mak saya sekadar SPM saja. Tapi dia punya misi dan visi untuk anak dia lah, jangan ulangi apa yang ibu dah lalui. Maksud kata dia tu, dia nak anak dia lebih daripada apa yang dia ada. Jadi dia akan persiapkan jalan daripada sekolah rendah tu. Pertandingan apa saya tak pernah masuk. Mesti kena masuk je. Satu nasyid lah, pertandingan syarahan lah, berkenaan yang berada kat hadapan apa semua pergi. Mewarna yang ada meningkatkan keyakinan diri saya, memang itu semua akan saya kena masuk. Camp apa yang saya tak nak pergi sejak daripada Darjah 3 sampai sekolah menengah, memang setiap tahun tanpa gagal akan pergi camp, cuti sekolah. Masya-Allah. Dia lama kelamaan bila kita dah terbiasa tu, rupa-rupanya latihan tu menyebabkan saya akan rasa kosong bila saya tak pegang apa-apa. Rasa macam negatif juga rasa macam tu kan. So bila kita tak ada apa-apa kita pegang, tak jadi ketua ke, tak jadi pengurusi ke, kita rasa macam kenapa aku tak dapat lah? Kenapa jadi orang bawah ni? Lebih kurang, kenapa jadi orang bawah? Kenapa? So bila persoalan tu tak dapat dijawab, jawapan dia hanyalah dengan kita berada di hadapan, kita sendiri beritahu, saya insyaAllah saya cuba ni sekian. Tapi bukanlah kata saya nak ketua ni, itu rasanya orang akan nampak cara kita bercakap, cara kita berada di hadapan. So orang akan rasa macam awak rasa sesuai ni. Mungkin itu namanya karisma kot kan? Betul. Kita menunjukkan karisma kita dan orang-orang sekeliling kita merasakan, oh ini karismatik lah juga. Dia nampak macam tu, padahal kita tak rasa pun. Kita rasa macam kita ni biasa-biasa je kan. Tapi disebabkan mungkin cara kita bercakap tu lain. Bila kita dah biasa bercakap dengan orang-orang lain dekat luar sana kan. Jadi bila saya habis belajar, saya belajar dalam bidang mechanical engineering, kejuruteraan mechanical. So bila saya habis, saya kerja sekejap sebagai jurutera. Lepas tu saya masuk sebab saya macam tak kena jiwa jadi seorang jurutera ni. Tapi bagi saya ada satu benda yang saya boleh buat. Saya boleh bercakap, saya boleh mengajar orang sikit-sikit. Jadi saya cari jalan bagaimana saya nak mengajar engineer untuk bercakap lah. Itu saya punya misi mula-mula dulu lah. Bila kita dah bekerja, saya tak kena dengan jiwa, so kita cari jalan untuk macam mana kita sendiri yang boleh bantu engineer untuk bercakap. So saya ambil courses. Saya ambil kursus. Ringkas lah, saya follow saya punya kita punya master trainer. Kita follow daripada awal sebagai angkat beg dia dulu, angkat banting dulu. So kita belajar cara dia buat penyampaian apa semua. Setelah tahun, 2 tahun, kemudian tahun yang ketiga saya dah boleh jadi coach lah. Jadi coach tu company sendiri lah. Saya bekerja dengan orang. Saya bekerja dengan orang. Dia bagi percayaan, you jadi coach. Yes. Masya Allah. Saya jadi coach daripada jadi facilitator, lepas tu jadi coach. Dan akhir sekali kita jadi assistant master trainer lah. So perjalanan saya lebih kurang 10 tahun macam tu. So kita fokus kepada pembangunan kanak-kanak. Saya mula dengan kanak-kanak, ajar pidato, ajar pengucapan awal untuk kanak-kanak seawal usia 5 tahun. Daripada tadika saya ajar bercakap sampai ke sekolah menengah. Tu saya punya perjalanan selama 10 tahun. Dan alhamdulillah sepanjang 10 tahun tu juga kita dah melahirkan ramai juga juara-juara sampai ke pidato Piala Diraja. Masya Allah. Maksudnya kita latih daripada umur 7 tahun sampailah di sekolah menengah.
Itulah perjalanan-perjalanan yang saya buat. Lepas daripada 10 tahun tu, kita mula masuk. Yalah, usia pun dah meningkat. Takkan nak ajar budak-budak je kan. So kita pun rasa macam, alamak nak ajar budak 7 tahun ni, kita dah tua ni. Jadi apa yang kita buat? Kita masuk pula pada line untuk pembangunan keyakinan mencapai awam untuk dewasa. Tapi kita start dengan belia dulu lah. I see. So sampai sekarang it's ongoing lah. Masih lagi. Masih lagi kita buat. Ada apa tu? Kalau contoh macam syarikat-syarikat untuk pembangunan korporat. Macam saya pun ada TTT punya certificate, HRDC kan. So benda tu masih lagi berlangsung lah. Faham? Masalah. Baik. Selepas kita dah mengenali latar belakang macam ni mungkin ada sebab kita faham mungkin misi tuan sendiri banyak kepada nak menunjukkan jati diri, betul tak? Betul. Jati diri semua kan. So sebelum kita pergi ke soalan tentang jati diri especially, nak tanya juga tentang jati diri Melayu ni especially. Walaupun you Jawa I still nak tanya you jati diri Melayu ni maksudnya apa maksud jati diri Melayu tu? Maksudnya kalau you tak Melayu, kenapa dia tak Melayu? Kenapa tak Melayu? Padahal dah ada Melayu. Cakap Melayu kan? Dia cakap Melayu, kecek Melayu, kecek Kelantan sama. Tapi kenapa dia tak dikata dia jati diri Melayu? Okay, soalan ni dia bila kita sebut nampak macam klise, tapi saya bukan klise. Tak ramai orang tahu sebenarnya jati diri Melayu tu ni macam mana. Dan saya akan ceritakan pasal jati Melayu ni bukan dari sudut kerangka pembacaan jurnal-jurnal apa semua, tapi ini berdasarkan apa yang saya lihat sepanjang 10 tahun saya sebagai seorang jurulatih lah pembangunan potensi kanak-kanak dan remaja. Okey, saya mula-mula macam mana saya boleh ke arah jati diri. Satu masa bos saya panggil, Taki datang office. Kita macam, big boss panggil ni. Kan, kalau kita sendiri big boss panggil, kita pun ketat, kita tak tahu apa salah kita buat, tiba-tiba bos panggil. Weh, apa hal. Saya naik tangga tu dalam keadaan saya mengucap istighfar sebab saya tak tahu. Kena pecat ke apa semua kan, saya tak tahu. So sampai-sampai je bos saya tanya satu soalan. Taki, saya nak tanya, apakah sebab-sebab dan faktor utama masalah sosial remaja sekarang? Kita pun jawapan paling mudah sebagai seorang trainer dekat 5 tahun waktu tu, bos, jati diri tak ada. Terus bos saya kata apa? Define jati diri. Waktu tu saya macam, jati diri? Tapi kita nak bagi panggil jati diri. Kita ingat dulu, jati diri dia umpama sebagai satu pohon. Pohon jati contoh, jati yang berada dalam hutan. Kenapa dipanggil pohon jati? Kenapa dia kukuh? Sebab akar dia kuat. Jadi bila akar dia kuat, angin yang lalu, apa semua lalu, dia tak akan tumbang. Itulah jati diri bos. Dia kata, soal jawapan dia apa? Betul tapi tak tepat. Dia tanya aku, masuk bilik dia, aku bagi jawapan. Lepas tu dia cakap tak tepat. Dalam kepala otak dia kita cakap, apa yang dia nak sahaja ni? Tak apa, saya bagi masa awak baca benda ni. Lepas habis baca, awak jumpa saya. Benda apa? Dia bagi manuskrip Portugis 1509-1511. Untuk saya baca dan saya hadapkan. Dan manuskrip Portugis tu adalah penulisan Alfonso de Albuquerque. Yang mana dia punya apa tu? Ada dia punya terjemahan dia dalam bahasa Melayu yang dijual dekat Arkib Negara. Sekarang dah, dulu tak ada. Masa dia buat tu memang baru-baru ada. Dia bagi saya naskah tu, nak dekat 800 muka surat. Dia suruh saya hadam dan dia suruh saya buat ringkasan. Saya macam, apa dosa aku kena buat benda macam ni? Sebab waktu tu kita tak ada dalam bidang ke, tak ada satu perkara pun yang kita nak sebut tentang jati diri ke, Melayu ke, apa-apa semua tak ada. Melaka apa semua memang saya tak pernah kisah pun. Baik. So bila kita baca, kita hadamkan, rupa-rupanya dalam tu ada banyak terselit bagaimana Portugis melihat Melayu, Melaka waktu itu. Maksudnya jati diri tu lebih kepada karakter yang orang luar melihat kita. Karakter orang luar melihat kita dan bagaimana karakter orang luar melihat kita tu. Di samping waktu tu, orang melihat kita sebagai seorang yang hebat. Itu adalah jati diri Melayu yang saya baca waktu itu. Maksudnya tidak semestinya kita pakai tangkolok, kita gigit sirih, punya sirih. Bukan itu maksud Melayu ke? Bukan maksud Melayu. Maksud Melayu adalah bagaimana kita mempersembahkan diri kita di hadapan orang
dalam keadaan kita bawa nilai-nilai orang Melayu itu sendiri. Nilai Melayu itulah yang boleh kita tengok dalam manuskrip tu. Bila disebut orang Melayu dari sudut pertuturan bagaimana, dari sudut pegangan agamanya bagaimana, dari sudut bagaimana dia berada dengan orang lain bagaimana, dari sudut adab dan sopan dia bagaimana, dari sudut bagaimana dia menuntut ilmu tu bagaimana. Itulah jati diri yang saya belajar dalam penulisan-penulisan. Walaupun itu ditulis oleh orang Portugis, tetapi kita kena nak tak nak pun kita kena ambil, kita kena garap satu persatu untuk kita melihat dalam kita ada tak seperti apa yang nenek moyang kita ada. Abu Kaki sebut. Betul. Okey, baik. Jadi itu pandangan saya untuk jati diri Melayu. Jati diri itu banyaklah sebenarnya, tapi cuma untuk sekarang kalau kita ringkaskan adalah bagaimana kita letakkan jati diri Melayu yang nenek moyang kita telah ajar dari dulu sampai sekarang tu, kita pasakkan diri kita dan kita tunjukkan kepada orang lain, dan itulah sebenarnya jati diri Melayu kita. Tak semestinya dengan pakai rajak, tak semestinya dengan kita memakai baju Melayu semata-mata, tak semestinya kita melakukan Melayu, melakukan ultra dan sebagainya. Bukan itu. Tapi bagaimana kita tunjukkan dengan cara yang paling mudah untuk orang faham, inilah contoh Melayu. Dia macam contoh macam kita, contoh bagaimana kita berpribadi sebagai seorang Muslim. Itulah contoh yang sepatutnya kita kena buat. Macam mana kita menunjukkan perwatakan kita sebagai seorang Melayu. Jadi sebelum ini dah perbincangan sudah hangat, ini sudah berat. Hangat. Saya belum tanya berat-berat lagi, dia sudah bagi berat sama saya. Okey, tak apa, kita akan berehat sebentar dan kita akan sambung dengan berat-berat ni selepas ini. Okey. Baik, bersama saya lagi kita kembali dalam ruang ini, dibawakan khas, dikuasakan oleh Yayasan Bushra. Kan saya terlupa sebut benda tu tadi. Saya sebut sekarang, nampak tak saya buat kerja. Baik, Tuan, saya ada soalan tadi Tuan dah masuk yang berat-berat tadi, saya nak tanya sikit lah. Daripada apa yang Alfonso di Albuquerque sebut dalam buku dia, saya cuma nak tahu satu nilai yang satu nilai utama saja tentang Melayu, satu je daripada banyak, sebab Tuan kata banyak, satu je yang betul-betul Tuan rasa macam, oh ini Alfonso Albuquerque sebut ni memang yang utama lah pasal Melayu. Satu yang disebut sopan dan santun. Sopan santun Ya. Masya-Allah. Itu adalah satu benda yang mana-mana kita baca tentang Melayu, inilah dia punya perkara asas. Tak ada sopan santun orang Melayu, maksudnya kita ni dah lari dari jati diri Melayu tu sendiri. Sopan santun tu maksudnya bercakap dengan lembut ke atau berbahasa lembut ke? Dari beberapa faktor. Atau sebab kias ke? Menarik. Dah bertambah pula. Sebab apa? Sebab Melayu ni boleh dikatakan sebagai bahasa aras tinggi. Setiap pertuturan orang Melayu dia ada bahasa kiasannya, dia ada pembayang, dia ada pemaksud. Dan juga dari sudut laras bahasa adalah bahasa yang memang orang kata bahasa yang boleh dikatakan, kita nak cakap bila kita baca tu dia punya bahasa dia susah untuk difahami. Susah faham Tapi zaman dulu itulah normal. Jadi bahasa tinggi lah. Bahasa tinggi lah. Saya kata bahasa aras tinggi lah. Dan adat dan sopan Melayu ni bukan semata-mata berbahasa, dari sudut pelakuan, dari sudut bagaimana dia berinteraksi, berkomunikasi. Jadi itu adalah yang boleh katakan dalam Alfonso punya tu. Dia sebut benda itu yang antara yang utama lah. Betul, antara yang utama. Jadi apa masalah kita sebenarnya? Apa masalah kita sebab kita punya jati diri makin kurang? Adakah sebab kita punya sistem pendidikan kita gagal ke? Pendidikan kita tak sebut dah pasal jati diri Melayu. Main sebut jati diri Malaysia gemilang, terbilang, Madani, satu Malaysia, hanya sebut tu. Atau sebab apa sebenarnya? Okey, jati diri dia berkurang bagi saya bila selepas pasca daripada kita pasca kemerdekaan, iaitu lepas daripada kita bebas daripada kolonial. Maksudnya itulah yang mana jati diri kita dia bukan semata-mata sopan satu saja. So jati diri kita yang lain tu sedikit sebanyak dah terhakis dan terhapus. Walaupun kita sopan dan satu itu yang nombor satu atau nombor satu, tapi yang nombor duanya, nombor tiganya adalah keberanian. Dari sudut macam mana kita nak menegaskan sesuatu, teguh pendirian kita banyak terhakis sewaktu zaman penjajahan. Itu lama-lama benda tu dah menjadi sebagai satu darah daging yang akhirnya bila benda tu hilang, itulah yang akan diturunkan kepada turun dan akhir sekali benda tu dah hilang. Tak ada. Itu akhirnya buatkan saya bertanya pula, adakah orang Melayu gagal
untuk melahirkan satu tokoh Melayu, role model Melayu yang kuat sampaikan bila penjajah datang, and done. Dia, bila kita lihat sejarah penjajah kita sangat lama, 500 tahun. Walaupun kita ada tokoh-tokoh yang hebat, cuma kita punya sekeliling kita tu dibentuk dalam keadaan yang agak drastik dan agak sakit. Saya boleh katakan sakit. Kita hanya baca melalui pembacaan kita dalam buku sejarah yang kita dapat tengok sekarang lah. Tapi kalau kita tengok refer kepada penulisan Profesor Dr. Azmi daripada USM, dia cerita tentang sejarah-sejarah Melayu, apa yang British buat waktu penjajahan, saya rasa sangat kejam. Kita tak pernah tahu British buat sangat kejam. Yang kita tahu British ni macam, bagusnya dia buat landasan kereta api daripada Teluk Anson sampai ke Ipoh. Daripada Chesterton sampai sini. Kita nampak yang dia menyediakan facility. Dalam buku teks kita sendiri disebutkan British membantu pembangunan kerajaan yang sistematik. Tapi di belakang kita tak tahu. Kesengsaraan itulah yang menyebabkan nilai-nilai jati diri itu semakin lama semakin terhapus. Sebab kita dah tak ada dalam nilai adat sopan. Kita dah tak ada dah, sebab kita kehidupan sehari-hari sewaktu penjajah adalah kehidupan dengan kadang kita membenci penjajah. Maksudnya kita tak ada satu tokoh yang mengatakan, ini tokoh Melayu ni, ni satu role model yang orang Melayu sepatutnya. Betul, tak ada. Sebab kita masa tu kita berada dalam satu persimpangan. British pun pandai. Bila kita tengok, bila dia bangun sistem pendidikan waktu tu zaman kolonial, sekolah Inggeris, sekolah pondok, sekolah agama, itu pun saja dah memisahkan semua benda. Yang masuk pada sekolah Inggeris, dia ada pemikiran dia adalah sebagai seorang neokolonial. Neokolonial apa dia panggil? Bukan neokolonial, itu penjajahan baru. Maksudnya dia sebagai orang yang suka melihat kepada pembangunan yang kolonial buat. Sedangkan kat belakang tu dia hakis banyak-banyak benda. Sebab saya dah pernah berjumpa dengan beberapa profesor saya di universiti dulu. Bila kita cerita, kenapa you buat sejarah? Saya tak percaya sejarah Melayu. Tu profesor yang memang geng-geng X dan boomers. Sebab dulu saya tak pernah baca pun benda ni. Kenapa saya tak pernah tahu? Tiba-tiba baru datang, tiba-tiba ada benda. Tiba-tiba kenapa you cerita sekian-sekian? So kita buka lah balik manuskrip tadi bawah. Kenny Prof baca buku ni, Prof baca penulisan ni, Profesor baca jurnal ni. So bila dia baca macam, saya tak pernah tahu pun benda ni semua. Kenapa waktu saya belajar dulu, benda ni tak ada. So bila masa dia belajar tu tak ada, akhir sekali apa kesan dia adalah dia tak pernah tahu sebenarnya nenek moyang kita sebegini. Yang dia nampak adalah di other side. Maksudnya kesedaran tentang Melayu ni datang agak lewat juga. Betul, agak lewat. Bagi saya agak lewat. Even tahun 70-an ke 80-an masih lagi tak ada. Masih lagi tak ada kesedaran tu. Kenapa saya boleh cakap macam tu? Tuan tengok, tuan pakai tanjak. Tahun 70-an, 80-an, ramai tak tuan pakai tanjak? Saya tak lahir. Kalau tengok dalam sejarah pun tak ada. Tak ada tak ada pun hari bertanjak sedunia, se-Malaysia. Tak ada. Betul. Yang ada zaman bila? 2021. Kita dah mula adakan kesedaran kembali. Walaupun dia gerakan dalam start 2008, 2007, tapi akhir sekali dia memuncak mata PKP. Ada juga hikmah dia lah. Saya ingat lagi ada satu time tu, kalau pendengar semua ingat, ada satu waktu kita hari raya semua berkempen 1 Syawal pakai tanjak. Betul. Daripada masa tu memang ramai sangat orang pakai macam-macam tanjak velcro tu pakai. Tapi akhirnya benda tu menampakkan yang kita sebenarnya sedang menaikkan kembali tradisi-tradisi lama kita. Tradisi lama satu hal. Satu lagi itulah nak kembalikan jati diri Melayu tu. Jati diri. Dia orang kata, orang Jawa kata never too late lah untuk bawa Never too late. Never too late. Saya rasa ada juga Jawa tu duduk ni United Kingdom. Betul. Dia bulu Kelang. Faham. Baik, mungkin ada satu lagi berkenaan dengan contoh kalau pembaca biasa tahu kan, bila orang Kurdish, bila dia bercakap tentang semangat, dia akan sebut Salahuddin Al-Ayyubi. Maksudnya Salahuddin adalah satu tokoh bagi kaum mereka, bagi bangsa mereka kan. Dan orang Turki ada banyak sangat dia punya tokoh yang boleh sebut bangsa dia orang. Arab pun banyak sangat, tapi lagi banyak. Bagi orang Melayu seperti tuan sebut tadi, mungkin kalau yang lalu dekat dalam minda saya, Hang Tuah contohnya kan, tokoh-tokoh legenda yang mana tidak menjadi satu asas fakta kukuh. Betul. Untuk menaikkan semangat. Bukanlah kerana kita menidakkan Hang Tuah tu hebat dan gah dan sebagainya, tapi
dasar kepada semangat itu mungkin tidak sekuat bangsa-bangsa lain ada pada tokoh mereka. Betul kan? Saya setuju. Masya-Allah. Tengok saya jarang panel setuju dengan saya. Sebab bagi saya setelah 10 tahun dah kita buat. Dulu memang kita macam orang tua. Kita kelamaan kita boleh sandarkan kepada individu ataupun tokoh tu semata-mata. Sebab apa? Sebab kita ada satu cabaran dalam dunia Melayu ni. Yang ni bukan saya lah buat, sebab ini adalah pengkajian daripada ahli-ahli sejarah di universiti. Bila mereka nak nak recite sumber, baru nak bagi tahu jurnal mana, kita ada macam cabaran. Sebab kita tak ada banyak sources atau sumber yang boleh diketengahkan. Sebab kita dah tak ada sumber-sumber tersebut. Sebab inilah kesan daripada penjajahan. Yang mana kita tahu penjajahan kita iaitu British adalah satu penjajah yang memang suka kumpul barang-barang dari setiap negara yang dijajah. Hobi dia mahal. Hobi dia mahal. Awak dia collect dia. So, tapi yang paling kelakar dekat zaman Melayu ni ataupun tanah Melayu ni, dia orang bukan collect emas dan timah semata-mata. Antara yang dia orang banyak collect adalah manuskrip-manuskrip Melayu. Subhanallah. Satu azab buat kita sebenarnya. Betul. Jadi itu jadi soalan seterusnya. Macam mana kita nak betulkan keadaan tu? Sebab apa yang benda dah mess up. Benda dah mess up. Jadi penjajah dah tak ada. Penjajah dah keluar. Kan? Malaysia dah merdeka. Dah jadi constitution. Sekarang ni apa yang kita boleh buat untuk kembalikan jati diri kita, especially? Soalan dia memang sangat sukar untuk dijawab. Sebab apa? Sebab tak ada siapa lagi orang pernah berjaya buat untuk benda sini. Walaupun Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri selama 20 tahun sekalipun, dia masih lagi tak dapat nak jadikan orang Melayu ni sebagai orang yang boleh katakan yang terkaya dalam Malaysia. Contoh, itu antara indikator yang paling mudah untuk kita dapat lihat. Tapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang rakyat dan warga negara yang ada semangat dan patriotik kepada jati diri ni, benda ni mudah. Macam saya sendiri, kenapa saya melatih anak-anak kecil? Kenapa saya latih pelajar-pelajar daripada kecil? Sebab apa? Sebab bila besar, kita akan lihat acuan dia bagaimana. Jadi macam mana kita nak buat tu lah. Kita kena mulakan by group daripada sekecil-kecil manusia sampailah besar-besar. Jadi itulah yang kita kena buat. Maksudnya jadi macam tak boleh nak kau kena lantik seorang, jadi tokoh sekarang, kau jadi tokoh Melayu. Tak, dia kena sentiasa beriringan. Sebab tu dia punya usaha ni dia memang takkan nampak dalam masa 5 tahun, 6 tahun. Dia mungkin akan masa 20 tahun, 30 tahun. Jadi kiranya macam meletup buluh dari rebungnya. Betul. Meletup buluh dari rebungnya. Maksudnya kita kena jadi dia buluh tu, tapi kita kena lentur dulu dalam sekarang. Sebab tu kalau kita dapat lihat nak pembangunan jati diri ni, kenapa orang start dulu daripada, contoh macam kalau ada usaha-usaha kecil-kecil dari anak-anak kan, dia kena mula daripada situ. Sebab saya tak nampak untuk bawa kepada yang ada buluh ni. Buluh ni sedap untuk buat lemang je. Lemang pun okey, tapi sebab dia kena bakar dulu lah. Nak bakar tu tak larat. Lentur tu tolak-tolak je. Tapi ini pula satu soalan kedua, soalan seterusnya pula muncul daripada sini. Sebenarnya kita nak kata, bila kita dah menubuhkan Malaysia, kita dah merdeka, kita dah selesa, kita melihat kita banyak berpecah dalam politik, even dalam kampung, JKK kampung pun ada berpecah kan. Makcik ni tak nak ni semua kan. Tak maaf makcik. Jadi maksudnya perpecahan tu berlaku, tetapi kesatuan kita berlaku pada hiburan. Kesatuan kita berlaku pada boy ada semua, shout out pada boy kan. Kita pada Popozola dan Popozola. Masa tu kita nampak orang Melayu semua bersatu pada benda-benda hiburan. Tapi kenapa orang Melayu, ini mungkin bagi saya satu musibah, tidak bersatu pada benda-benda yang penting? Okey, pada pembacaan saya Melayu ni dia memang, kalau siapa ahli sejarah baca ni jangan marah saya lah. Ini berdasarkan pembacaan saya sebagai seorang rakyat awam lah. Maksudnya kita tak baca jurnal yang lagi melanjut dan sebagainya. Cuma saya boleh beritahu, memang Melayu ni disebabkan dia bersembah santun, dia ada jiwa yang halus. Jadi dia suka pada benda-benda yang sebegitu. Sebab jiwa-jiwa yang halus ni, dia akan sukakan benda-benda yang seronok, benda-benda yang nampak indah. Kan hiburan tu kan nampak indah.
dengan lagu-lagu, dengan cara kita melihat visual dan sebagainya. Jadi jiwa Melayu tu, itulah dia punya kesinambungannya kalau kita tak lentur daripada awal. Sebab tu kalau kita nak jadikan macam soalan tadi sebut kan, kenapa kita tak bisa satu pada benda yang penting. Kita kena jadikan benda penting tu sebagai benda yang hiburkan dahulu. Ini pada pandangan saya lah. Contoh macam mana saya melatih anak-anak untuk berpublic speaking, untuk untuk pengucapan awam, untuk pidato. Dan saya punya KPI masa saya mengajar dalam program di sekolah, hari pertama bisu, hari kelima dia boleh berada atas pentas. Dengan cara macam mana? Dengan cara aktiviti yang fun, aktiviti yang menarik. Cuba bayangkan kalau kita jadikan aktiviti pembacaan jurnal dengan cara yang menarik. Lagi menarik. Apa maksud bacaan jurnal? Sebab kita faham bacaan jurnal tu agak serius. Betul. Dan kita take time, ambil masa untuk kadang-kadang baca 3-4 kali untuk hadam satu muka, satu lembar. Saya faham. So apa yang bestnya? Satu yang saya belajar, kenapa saya boleh benda-benda engineering masuk bidang sejarah ni, saya tu macam kenapa aku masuk bidang sejarah ni. Saya cakap sama, wallahi saya masuk satu pembentangan kertas kerja. Pada time saya mula-mula masuk untuk bidang sejarah ni, saya masih tidur dalam dewan. Tapi macam mana saya buat, sebab bila saya tahu kenapa saya kena ambil tahu. Itu yang kita tak ada sebenarnya. Maksudnya kesedaran bahawa pentingnya sesuatu perkara. Itu adalah orang panggil the master. Ibu kepada dia, macam mana jadikan macam jurnal tu best. Dia kena bagi tahu kenapa dia kena buat benda ni semua. Why? Ini yang tak ramai orang dapat rungkaikan. Untuk kanak-kanak mungkin saya dapat bantu kenapa dia kena bercakap kat depan. Jadi bila dia dah pandai, dia tahu kenapa dia kena bercakap kat depan, dia akan secara sukarela, bang saya nak bercakap atas pentas, berebut-rebut nak bercakap atas pentas. Kalau tengok orang lain, anak orang lain, dia takut aku nak atas pentas. Student saya tak. Siapa nak bercakap pentas, berebut, bergaduh. Sampai saya kena cabut cabut undi lah siapa yang nak atas pentas. Nampak tak? So bila dia tahu kenapa dia berada dekat atas. Jadi sama juga macam perkara-perkara yang penting. Kenapa dia buat? Saya cakap terus terang, kalau orang-orang Melayu kita tahu kenapa dia kena buat, saya percaya ramai orang akan suka dia. Cuma sekarang ni kita macam biasa lah, rakyat kita dah dibentuk dalam pemikiran macam tu, agak mencabar. Bukan dia tak boleh, agak mencabar untuk bawa ke depan. Cabar. Contoh macam Pemanggil Tanjak, satu benda yang mencabar. Saya cakap terus terang, saya sebelum ni memang berbusana setiap hari. Pergi naik flight berbusana, pergi ke mall berbusana. Cuma lama-kelamaan tu bukan jati diri hilang. Tapi cuma saya cuba untuk menghormati setiap event yang datang. Saya nak pergi meeting sekian-sekian, orang pakai baju formal. Kenapa kita nak pakai baju sekian-sekian sedangkan kita ada kod etika yang telah dipersetujui? Memang dulu kita langgar je, pakai datang meeting pakai macam ni, pakai siap keris ni. Dulu. Jadi benda tu agak mencabar bagi saya. Kenapa? Bila pergi mall pakai tanjak sekian-sekian, orang akan tanya satu soalan. Ada persembahan silat ke? Mencabar bagi saya nak jawab. Mungkin kalau dalam bab tu percarangan lah. Mungkin tuan-tuan pun boleh tengok juga carangan ni. Macam saya melazimi batik. Jadi sebab batik pun tradisi. Yalah, maskat tu, busana tu tradisi. Mungkin kalau saya pergi ke tempat-tempat macam tu, saya biasa batik lah. Betul. Baju Melayu bagi saya common sangat. Betul lah. Dia batik satu lagi dia ada baju songkit. Yang mana baju songkit pakai camp plekat. Baju macam tu pun dah okey dah. Tapi cuma itulah cabaran dia bila kita nak melazimi benda yang penting, tapi bagaimana tu cara yang terbaik. Dia akan ada banyak cabaran yang kita kena hadap benda tu sentiasa. Dan bagaimana kita nak menghadapi benda tu pun, kita kena tengok juga macam mana cara-cara kan. Tadi pembacaan jurnal dengan cara hebat, cara yang best. Tu belum lagi macam mana nak jadikan pengucapan awam ni ataupun berdebat atau berbahas ni dalam bidang ilmu sebagai satu benda yang menyeronokkan, budaya yang seronok kan. Ya, sekarang ni benda tu dah akan nampak benda asal berbahas ni kita tak tahu siapa menang siapa kalah. Siapa kalah. Betul. Siapa salah. Siapa salah. Dan contoh paling best saya kata sekarang podcast. Sekarang ni baru boleh terima. Dulu podcast tu cakap benda dia nak cakap ni, kau siapa nak cakap. Sedangkan siapa-siapa je dia cakap dalam ruang internet ni, insyaAllah. Tuan Taqiyuddin tadi ada sebut berkenaan dengan kalau dia tahu kepentingannya belajar tentang sejarah, dia akan suka tentang sejarah tu. Dan saya teringat juga saya punya ustaz dulu pernah cakap, kalau orang tu kata dia boring semayang, alangkah indahnya kalau dia tahu nikmatnya ibadah tu, maka dia tidak akan meninggalkannya. Mungkin benda-benda ni seiring je lah kan. Ibadah ni penting, dan begitu dengan benda-benda sejarah ni,
Yang mana sejarah ni kalau kita tahu sebab dia, mungkin dia akan lebih membawa impak yang besar pada pengamatnya. Betul. Okey, soalan seterusnya disebabkan nikmat tadi semuanya, kenapa nikmat ibadah tentunya. Kita faham tentang kepentingan tu kan. Jadi tadi dah cakap kepentingan. Apa yang penting? Apa yang penting Apa yang penting? Orang awam dia akan persoalkan lah. Okey, ramai orang melihat bila sebut pasal contoh jati diri Melayu dia akan melihat kepada budaya Melayu. Maksudnya budaya yang tu berzanji lah. Dia berzanji tu macam dah nampak khusus sangat, tapi dia nampak macam budaya-budaya Melayu macam perkahwinan. Budaya-budaya yang selalu kita nampak. Tapi bila kita memperhalusi sejarah-sejarah Melayu, terutamanya dari zaman Melaka, zaman sebelumnya ada Melakanya lagi, zaman Kesultanan Iskandar Muda di Aceh dan sebagainya, kita dapat melihat sebenarnya bila kita bawa sejarah Melayu tu, dia tak boleh lari dalam kita bawa sejarah pengembangan Islam itu sendiri. Okey. Sebab tu bila saya cuba untuk kaitkan dengan semua benda yang ada saya belajar semua ni, rupa-rupanya bila kita bawa tentang sejarah Melayu, kita sedang mengukuhkan akidah kita sebagai seorang Muslim juga. Itu saya rasa macam wow, ini sejarah bangsa yang saya dapat lihat. Sebenarnya dia bukan sebabkan bangsa tu, tapi sebabkan bila kita bawa Melayu ni, kita sedang terikat dengan satu akidah yang kuat sebenarnya. Mungkin maksud tuan ialah bila kita bercerita tentang Melayu, sebenarnya kita sedang membawa ketamadunan Islam. Betul. Itu memang kita tak boleh lari. Saya cakap terus terang. Contoh macam sejarah Melaka. Kenapa Melaka itu hebat? Sebab apa? Sebab dari sudut aspek pengamalan disiplin ilmu, dia bergantung kepada pengamalan disiplin ilmu yang Rasulullah dah anjurkan dahulu, yang ilmuwan-ilmuwan terdahulu telah anjurkan. Itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman Melaka. Bila saya baca dalam buku Alfonso, dia tulis apa tentang rakyat Melaka, dia tak sebut dia Melaka, dia tak sebut tentang Melaka, dia akan sebut orang yang duduk Melaka adalah the Muslim. Itu dalam dia punya terjemahan dalam bahasa Inggeris, dia akan sebut the Muslim. Dia tak akan sebut ni adalah orang Melaka. Jadi kat situ saya macam, kenapa dia sebut the Muslim lah? Kan, tertanya-tanya. So bila kita dah rasa macam, ya kenapa? Kita cuba rungkai, rupa-rupanya Islam itu menjadi tunjang kepada pembangunan kerajaan Melaka itu sendiri. Jadi bila kita tahu Melaka itu hebat, rupanya bukan sebab Melaka itu sebab bangsa, tapi bangsa Melayu itu menggarap Islam itu sebagai akidah dalam diri dia untuk ditunjukkan kepada orang lain, ini adalah nilai yang ada. Jadi aku sebagai orang Melaka, aku kena beramal sebagai seorang Muslim hebat. Jadi maksudnya kepentingan mempelajari tentang Melayu itu adalah mempelajari apa yang Islam telah anjurkan dalam waktu mempelajari Islam itu sendiri. Betul. Jadi kalau orang yang tak peduli pasal agamanya, dia membiarkan saja. Membiarkan saja. Sebab tu bila kita baca sejarah Melaka, dia berbeza baca kitab-kitab agama. Sebab apa? Sebab bila Melaka, dia ada banyak juzuk lagi dari sudut teknologi, dari sudut pendidikan, dari sudut ilmu. Jadi kita cater benda tu semua dulu, kita tunjukkan kepada orang lain yang tak faham pasal agama. Cuma akhir sekali kita akan realkan kenapa dia orang jadi macam sekian. Ni kena agama yang mengajar mereka, menganjurkan mereka ke sana. Betul. Contoh saya ambil keris. Kan, contoh dari sejarah Melimau tadi. Betul memperasapkan keris dan sebagainya. Itu sebagai ritual. Tapi ritual tu kalau kita baca secara dalam, dia tak ada kaitan langsung pun dengan sebab kita kemenyan apa semua. Itu hanyalah untuk mengeringkan keris. Dia tak ada pun kaitan dengan kau panggil jin ke apa semua. Okey, itu dari sudut ni. Tapi cuma bagaimana kita nak jadikan keris sebagai satu anchor untuk orang ikut. Contoh keris, pembuatan keris itu sendiri, tahu tak? Dalam pembuatan keris, dia ada keris nama dia keris picit. Keris picit? Okey. Kenapa nama dia keris picit? Kenapa? Keris tu dibuat selepas berlakunya genang perang. Maksudnya bila semboyan perang telah dikeluarkan, dibuat lambat. Keris tu dibuat secara immediate. Maksudnya secara ad hoc. Dan kenapa dia panggil keris picit? Kalau keris dia kena ketuk. Tapi keris ni dia gunakan tangan. Untuk tak panas ke tangan ni? Itulah kelebihan orang Melayu dulu. Kita pun tak tahu macam mana kita nak jelaskan. Tapi ilmu tu sampai sekarang. Sebab saya minum teh panas, saya tak boleh. Kita pula cuma ini kan pula keris picit. Sejak lepas tu bila saya baca benda-benda macam ni, saya jumpa dengan pakar-pakar keris apa semua, dia kata sampai sekarang masih lagi ada orang buat keris picit. Oh ya? Sampai sekarang. Tapi ilmu tu dah tak ramai untuk orang follow. Cuma bila kita baca kat situ, rupa-rupanya bila dia buat scan, kenapa dia boleh buat macam ni? Oh, dia ada amalan-amalan dia. Amalan-amalan dia dah mau kepada zikir je. Zikir
dia ada di SOP, dia ada bukan mantra, dia panggil sebagai bacaan-bacaan dia, dan semua bacaan dia bacaan amalan, bacaan zikir. Yang ni ialah berdasarkan apa kita tengok manuskrip lama kan. Mungkin ia adalah benda-benda yang mungkin para pendengar mungkin akan muskil. Betul. Tapi mungkin adalah benda yang kita tak tahu. Pada mereka yang ni kena kajian lebih dalam lah kan, untuk dia kita faham. dalaman, dan dia kena jumpa dengan orang yang dia buat tu lah. Mungkin juga pada bukan juga pada bacaan sangat, tapi pada apa yang dibuat ketika baca. Betul. Mungkin ada juga macam tu. Baik, saya faham soalan tu, tapi berkenaan dengan tadi Tuan cakap Tuan sebenarnya daripada darah Jawa. Betul. Dan di tanah Melayu, Malaya ni, di Semenanjung ini, Bugis, Bajau, Banjar, Bajau tak ada sangat kan, Melayu, Banjar, Jawa, Batak, ini semua dikira sebagai Melayu. Tapi sebenarnya diorang ada susu galuh asal diorang. Betul. Jadi kenapa orang-orang macam ni pun perlu ke diorang untuk belajar tentang Melayu? Sebab kan betul Tuan sini, Tuan Jawa. Jawa. Ada sahabat saya, dia Mama. Sahabat saya dia berdarah Arab sekalipun. Tapi dia cakap Melayu, hidup macam orang Melayu. Tapi kenapa dia tak kena belajar asal Melayu? Kenapa nak belajar Melayu kan? Dan kenapa dia perjuangkan untuk satu Melayu kan? Yalah, selain daripada nak bumi putra tu lah. Itu semua orang nak. Okey. Bagi saya dia mudah kan. Dia tak dipaksa, sebab tak perlu pun untuk dia mengamati, mempadusi ni semua. Tapi cuma kalau macam saya, walaupun saya darah Jawa, tapi sebabkan kita membesar di kawasan yang telah kita maklumi, di sini adalah bahasa kita adalah bahasa Melayu. Dan itu adalah pertuturan kita, itulah asas kita untuk berbudaya, dan kita telah diletakkan benda itu sebagai bangsa Melayu di Malaysia. Jadi nak tak nak pun, itulah asas yang kita belajar dulu. Sebab kita memang dah tak ada dah, kalau kata kita Jawa, kita dah tak ada lah norma sebagai seorang Jawa. Tak ada macam dulu. Tapi maksudnya diorang boleh menghidupkan balik norma tu? Boleh, tak ada masalah. Benda tak jadikan sebagai satu masalah. Tapi cuma bagi saya selesa kepada budaya Melayu ni. Sebab apa? Sebab bila saya faham budaya Melayu ni bawa kepada budaya Islam. Walaupun Jawa pun ada juga, tapi dari sudut percentage dia, banyak budaya Jawa yang telah di slash. Tapi budaya Melayu, kalau di Malaysia lah kan. Kalau di Malaysia, kalau budaya Melayu memang sepanjang saya mengamati sejarah Melayu ni, memang jarang lagi ada budaya yang telah zaman animisme dulu yang memang kita hidupkan sampai sekarang. Melainkan budaya-budaya yang berkaitan dengan Islam. Kan, Zapin bukan budaya Islam. Apa tu? Berzanji contoh kan. Walaupun dia bukan dalam budaya Islam, tapi dia gunakan naskah-naskah kan, berselawat, bertaranum dan sebagainya. Maksudnya ada pengaruh. Ada pengaruh betul. Islam itu sendiri. Sebab kadang-kadang kalau kita duduk dekat kawasan-kawasan Jawa sekalipun, kadang-kadang kita ada yang cuba menghidupkan balik budaya-budaya Jawa. Contoh-contoh macam dalam yang tulang dekat dalam media sosial, yang di apa tu, di Johor, yang tarian kuda kepang dan sebagainya. Akhir sekali kita dapat lihat dia macam satu budaya yang akhir sekali dia bukan bawa kepada budaya normal sebagai seorang manusia. Maknanya dia ada satu bentuk pemujaan secara tak langsung. Rasanya dalam budaya Melayu pun banyak. Tapi cuma bila kita dah, orang kata, pemutihan zaman-zaman waktu ulama-ulama Nusantara dulu kan, membersihkan sampai ulama hari ni pun rasanya sampai hari ni betul. Tapi cuma kita nampak dia lagi lebih konsisten daripada budaya-budaya lain. Jadi sebagai seorang berdarah Jawa, saya lagi merasakan tak apa, aku nak follow yang ni, aku ikut yang ni kan? Sebab lagipun kita berbahasa Melayu di sini, kita pun mengamalkan dari sudut perlembagaannya yang boleh berbahasa Melayu, berbudaya Melayu kan, dan menganut agama Islam, dikira sebagai orang Melayu, bumi putra di Malaysia. Jadi saya lebih gunakan kaedah itu. Kalau kita nak follow Jawa, boleh, saya follow Jawa tak ada masalah. Tapi sebabkan bahasa Jawa pun saya dah tahu dah. Tahunya West Mangan. Dekat Baring itu je saya tahu. Jadi pada pandangan saya, tak kisah kita nak beramal dengan apa-apa adat budaya sekalipun, cuma yang dekat dengan diri saya adalah bila mana budaya itu sendiri yang berdekatkan saya dengan budaya Islam. Sebab saya melihat dalam Kesultanan Melayu itu sendiri, macam contohnya Sultan Johor, Sultan Selangor, diorang berdarah Bugis. Tapi bila kita sebut diorang Kesultanan Melayu, misalnya kan, macam even yang Tuan Nusa Negeri Sembilan, dia orang Minang kan, tapi bila kita sebut dia Kesultanan Melayu. Dan kalau kita tengok dalam, saya tahu bukan nak memilih ke apa,
dalam UMNO sendiri. Presiden UMNO sekarang Zahid Hamidi adalah orang Jawa. Betul. Jadi maksudnya kenapa sangat sinonim sangat kaum-kaum lain ni di semenanjung Malaysia ni saja yang meletakkan semua nama-nama bangsa yang seperti ini dalam Melayu. Sedangkan kalau kita pergi di Sabah saja, bajau saja dah ada 2 jenis dan mereka berbeza. Kan? Suluk itu lain. Kalau dekat sini suluk tu kita anggap Melayu. Tapi kalau kita di Sabah, dia orang tak anggap suluk tu Melayu. Jadi kenapa benda tu berlaku di tempat semenanjung ini tapi tak berlaku di Sabah Sarawak, tak berlaku di Indonesia? Bagi saya dari sudut pemahaman Melayu itu apa? Bagi saya kalau di Nusantara besar. Kalau tanah Melayu bagi saya ini adalah sebagai satu konsensus zaman dahulu. Zaman-zaman sebelum pra-kemerdekaan, yang mana nenek moyang kita meletakkan Melayu ini sebagai satu bangsa yang perlu dijadikan satu rumpun. Sebab kita ni rumpun, kan? Orang Indonesia memang takkan setuju dengan saya. Sebab bagi mereka bajau adalah bajau, kan? Orang Sulawesi adalah Sulawesi, Bugis adalah Bugis, Melayu adalah Melayu. Kalau pergi ke sana sekalipun, kalau Kalimantan itulah Melayu, kalau Sumatera itulah Melayu, pergi Jawa itu bukan Melayu. Tapi kita tak. Kita dari sudut pembangunan negara kita tu sendiri telah mencorakkan kita ni siapa. Sebenarnya dia bergantung kepada kat mana tanah tu dibijak. Sebab tu kalau tanjak tu sendiri, tanjak apa maksud tanjak? Tanah yang dibijak. So kita bergantung kepada kat mana tanah kita berpijak sekarang. Itu adalah Melayu yang kita lihat sekarang. Sebab tu kalau siapa contoh orang Melayu dulu, dia asal daripada Sumatera, tapi bila dia dah berhijrah ke Melaka, dia akan jadi orang Melaka. Sebab apa? Sebab dia percaya ini adalah tanah Melayu yang dipijak dia sekarang. Maksudnya current state yang dia duduk, itulah dia kena beramal. Sebab tu kalau dulu tak ada sepadan, kan? Dari Sumatera pergi ke Melaka, Melaka pergi ke Kalimantan, Kalimantan pergi ke Sulawesi, kan? Dia tak ada sepadan. Tapi disebabkan mereka ini menggunakan bahasa yang sama, pengantar yang sama, berbudaya hampir-hampir sama, jadi itu adalah dia panggil rumpun. Sebab tu kita panggil rumpun Nusantara. Rumpun Nusantara. Kita baru tengok yang Indonesia pun lagi rumpun Nusantara kat Vietnam. Kita tak sebut rumpun Melayu. Boja lagi rumpun Nusantara. Kita sebut rumpun Nusantara sebenarnya. Betul. So bila Nusantara, jadi kalau kita dapat lihat rumpun yang paling besar ataupun rumpun atau bangsa yang majoriti yang paling besar adalah Melayu lah. Itulah Melayu, benda yang boleh menyatukan adalah Melayu. Bukan nak kata tu wajib, tapi dulu diorang berfikiran untuk kita menyatukan semua tanpa ada sebarang permasalahan, menjadikan rumpun Melayu itulah sebagai rumpun untuk menyatukan semua suku-suku yang ada. Bukan senang. Minang lain, dia punya apa tu? Dia punya budaya dia. Kan? Macam arwah mak saya orang Minang, ayah saya orang Jawa. Kalau orang Minang dia tak boleh kahwin dengan Jawa sebenarnya. Dia boleh tapi dia kena ada ritual dia lah. Dia kena ada dia punya masuk adat lah. Masuk adat dia kan. Masuk adat kita tengok macam dahsyat. Betul masuk adat dia kena ada darah dia tu. Dahsyat. Kita baca buku SOP kan. Sebab family belah arwah mak saya memang orang macam keturunan Datuk Undang. Datuk Undang Johor. Jadi dia ada dia punya semua tu. Habis macam dia kahwin dengan ayah tu. Kan. Saya tak tahu Allah Alam. Tapi berdasarkan tu dia ada masuk adat apa semua kan. Cuma bila kita dapat lihat benda boleh menyatukan, itu je nenek moyang kita dulu gunakan sebagai satu cara untuk menyatukan. Lagi mudah kita tengok contoh macam ni. Dekat Melaka, lagilah pedagang daripada Arab ke, pedagang daripada India ke, pedagang daripada mana-mana sekalipun, bila Melaka diserang, yang mana pedagang agama Islam, dia akan bersama dengan Sultan Melaka berperang menentang Portugis. Itu dalam sejarah Melaka itu sendiri. So, jadi nak kira macam mana? Lagilah memang sebab Melaka adalah Abang Long. Betul. Dekat situ. Jadi bila dia masuk berperang, dia jadi askar apa? Askar Melaka Melayu. So orang akan sebut Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kalau ada orang Arab sekalipun, dia akan jadi orang Melayu Melaka berperang dengan Portugis. Sebab sejarah takkan nak tengok macam dia pakai jubah, dia pakai ni, soal berperang semua sama. Kan? Jadi bagi saya itu pandangan saya sebagai seorang awam lah berceritakan tentang sejarah yang saya faham. Sebab soalan-soalan macam ni pun sudut-sudut saya akan tanya. Jadi macam mana kita nak bagi pemahaman itu lagi jelas, lagi senang kepada adik-adik ni. Jadi yang mana lebih utama sebenarnya? Jati diri you Melayu atau jati diri you Malaysia? Soalan susah. Janganlah marah saya betul tak soalan dia soalan yang susah untuk dijawab, kan? Sebab di luar mati mak, dia telah mati bapak. Kan? Bila kita sebut tentang Melayu, adakah dia melawan fitrah kita sebagai seorang bangsa Malaysia?
Sebab di Malaysia ni kita sebut kita bangsa Melayu, tapi di negara lain dia sebut bangsa nama negara tu. Betul. Cuma pandangan saya lah, lagi mudah untuk kita bawa kepada bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Sebab bangsa Malaysia asasnya untuk pada masa kini lah, untuk yang terkini ni, bangsa Malaysia dia agak, pada pandangan saya dia agak longgar. Kita tak ada asas yang betul-betul menyatukan antara semua bangsa. Benda tu ada tapi dia agak tempang sedikit untuk kita bawa pada sekarang ni. Cuma apa yang kita boleh bawa pada pandangan saya, untuk saya buat untuk anak-anak murid saya adalah bila kita berada pada satu kelompok kan, orang Muslim, Melayu yang ni, so kita bawa diorang yang mana yang senang untuk kita bawa dahulu. Bukan bermakna saya akan jadi resis. Saya ada kawan je daripada kaum Cina, kaum India, saya ada kawan. Anak angkat mak saya Cina. Cina totok Kedah lah tu kan. Time adik saya kahwin tu, dia datang jadi floor manager. So maksudnya saya bukan bertindak sebagai seorang resis masa kita mendirikan masalah, tapi untuk kita bawa kepada apa yang dekat depan mata kita dulu, kita gunakan, bangunkan jati diri Melayu dulu. Sebab daripada situ, itulah asas kepada pembangunan Malaysia. Sebab saya lagi suka gunakan pendekatan, bila kita bangunkan Melayu, kita dah menjadikan adik-adik ni sebagai orang yang akan apa? Yang akan bawa, menggunakan betul-betul dalam bahasa kebangsaan, iaitu bahasa rasmi kita, bahasa Melayu. So kita bawa ke arah tu lah. Maksud satu. Maksud nak bawa semua tak boleh. Kita bawa benda yang boleh berdekat kepada bangsa Malaysia seterusnya adalah yang mana boleh betul-betul bahasa Melayu, yang boleh jadikan apa-apa yang berkenaan dengan hak Bumi Putra tu sebagai orang yang lagi hebat semua. So kita bawa benda dulu. Sebab orang Bumi Putra yang hebat, dia tak akan diskriminasi orang lain. Saya percaya pada benda tu. Walaupun dia ada hak istimewa dan sebagainya, tapi sebagai orang Bumi Putra yang hebat, orang Melayu yang hebat, dia tak akan buat benda tu. So bila dia faham sebagai orang Melayu yang hebat lah, dia kena faham dia kena seorang Muslim yang hebat. Jadi kita bercerita tentang Tuan sendiri sebagai orang yang mengajar pada bercakap semua kan. Saya selalu nak mungkin ni salah satu benda yang saya salah faham, mungkin tuan boleh perbetulkan. Yang mana karisma itu maksudnya, karisma tu maksudnya you romantik ke? Atau macam mana? Pendengar pun banyak keliru mungkin. Okay, karisma ni macam mana kita bercakap dengan orang. Macam mana bila kita cakap dengan orang macam, wah hebatnya dia ni. Walaupun kita cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, serius. Saya cakap terus terang, bila kita belajar dalam public speaking, cara orang tu bagi salam pun kita rasa macam, okay, pasal tak? Ustaz-ustaz yang famous dekat dalam TV, bila dia bagi ceramah, kita tengok cara dia starting, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Kita rasa macam, wish, kenapa? Itulah karisma. Dia datang sebab apa? Sebab sebelum dia sampai ke depan tu, dia punya behind the scene tu, orang dah nampak dia macam mana. Itulah karisma, mana karisma. Maksudnya orang kan nampak semata dekat depan pentas, tapi orang nampak macam mana dia di belakang, macam mana dia berurusan dengan orang lain, macam mana dia menyantuni. Maksudnya dia build up karakter sebelum kita jumpa dia lagi. Sama ada kita jumpa secara depan ataupun kita jumpa dia secara media sosial. So itulah pembangunan karisma dia. Sebab tu kenapa orang nak famous. Bila saya dalam lama saya faham, sebab tu kenapa ramai orang nak famous. Sebab macam ni punya. Orang akan terpengaruh dengan karisma seseorang. So karisma ni tak semestinya romantik ke, you kena suara garau ke. Tak semestinya kena muka handsome. Saya karisma. Ada nampak. Ada sih. Sebab salah satu contoh pengalaman saya. Bila kita bila jumpa dengan orang, macam mana nak tahu orang tu berkarisma tidak? Bila kita bersembang ni, kita senang nak masuk. So kalau macam orang tu tak barrier, tak depan, tak dinding kan. So kita bercakap pun, bang, makan ini bang. Bang, tinggal mana bang? Laku. So kalau orang berkarisma, dia akan akhiri sesuatu dengan, tuan kat mana pula? Dia akan tanya balik lah, basically. Macam mana dia berkomunikasi, orang akan macam, dia ni friendly lah. Sedangkan dekat belakang kat rumah ada seorang yang pendiam. Macam saya lah. Saya pendiam kat rumah. Saya akan bercakap bila perlu je. Sebab tu kita kat studio kan. Sebab tu tak buat kat rumah dia. Kalau kat rumah saya senyap lah, apa dia cakap kan. Tapi itulah, bagi saya definisi karisma adalah
bagaimana dia dapat menyantuni orang lain, bagaimana dia dapat menunjukkan bila dia bercakap tu orang nak dengar. Jarang, susah untuk kita dapat bagaimana orang mendengar. Tapi sebab kita ni dibatasi dengan satu pemahaman, hanya orang politik je yang ada karisma. Kita jarang jumpa orang-orang yang bukan politik pun boleh bercakap. Tapi kita lupa, kita pernah jadi seorang pelajar sekolah menengah. Yang mana kita, bila kita dengar kadang-kadang guru besar kita pun cakap, "Ish, pengetua kita kan." Guru besar kita pun kadang karisma juga. Betul kan? So bila dia cakap kita suka. Contoh macam, ada tak cikgu yang kita suka dekat sekolah? Ada cikgu matematik, itulah cikgu-cikgu yang berkarisma. Maksudnya dia dapat menyampaikan sesuatu pengajaran ke apa semua dengan cara yang macam kita boleh terima. Bagi saya itu pandangan saya untuk berkenaan dengan karisma. Jadi dia boleh latih sebenarnya. Boleh latih, Dia bukan inborn Bukan dari wajah, bukan. Dia boleh latih. Saya latih budak dah 5 tahun, umur 5 tahun untuk bercakap, umur tadika tapi saya hanya berperanan 40% sahaja. Lagi 60% kat mana? Kat mana? Mak ayah dia. Umur 5 tahun dia dah baca buku ni, novel sejarah. Yang Abu Bakar apa tu? Abdul Talib. Sorry Talib. Dia dah baca buku umur 5 tahun, baca buku Pak Abdul Talib berkenaan dengan Saidina Umar. 5 tahun budak perempuan tadika. Saya macam serius akak bagi dia baca buku ni kan. Tak dia suka. Jadi pembangunan tu bukan kita yang buat semata, tapi pembangunan dekat rumah tu sendiri. Macam lagi? Dah sejam. Okey. So saya ada 2 soalan terakhir. Soalan nombor 2 terakhir, mungkin ringkas saja. Apa nasihat untuk orang Melayu pada hari ini? Nasihat orang Melayu saya dah bagi nasihat pun tak mampu, tapi sebagai orang Melayu, nak kata kita ni alim ke tak alim, apa pun kita kembali kepada akar kita, iaitu Islam. Kita ni teruk tak teruk ke, baik ke tak baik ke, itu yang kita kena kembali. Sebab itulah akar kita sebagai seorang Melayu. Budaya kita pun datang banyak daripada budaya-budaya yang Islam bawakan. Sebab tu bila kita sebut tentang Melayu ni, dia jadi macam kau ni bangsa campuran ke apa semua kan. Tak. Kita ada evolusi dari sudut penguasaan bahasa, bangsa dan sebagainya. Jadi kembalilah kepada Islam, akar Islam, insya-Allah Melayu tu akan tegak. Baik. Alhamdulillah. Soalan terakhir mungkin. Apa pandangan tuan tentang apa yang terutama kalau kita dikuasakan oleh Yayasan Bushra, setelah tuan tengok beberapa perkara tentang Yayasan Bushra, apa pandangan tuan tentang Yayasan Bushra ni sendiri? Okey, pandangan saya simple bila kita sebut Yayasan Bushra, kita dah tahu dari sudut dunia ni memang fokus kepada kebajikan kan. Sebenarnya lah asas Islam yang bawa kepada Melaka satu ketika lalu hebat, iaitu bila kita pegang Islam, kita jaga kebajikan. Dan kenapa orang Melayu ni mudah masuk Islam waktu Arab datang ke Melaka? Sebab apa? Sebab orang pedagang Arab datang dalam keadaan dia bawa kebajikan. Kebajikan macam mana? Contoh orang Arab dia tahu orang Melayu ni dia suka buat kebajikan orang lain. Dia apa dia buat? Orang Arab ni banyak buat jamuan di kedai. Jadi orang Melayu rasa macam, bagus orang Arab ni, dia suka pada memberi makan pada orang lain. Jadi sebab tu orang Melayu senang untuk memeluk agama Islam pada zaman ketika dahulu. Jadi kebajikan ni sebenarnya dia bukan candu, tapi kebajikan dia adalah dia melengkapi antara sesama lain. Dia tak perlukan untuk kita jadi terlalu kaya untuk buat kebajikan. Contoh macam saya sendiri, walaupun saya jual kereta, tapi saya telah meletakkan satu dasar dan polisi untuk saya. Setiap kali saya ada satu sales untuk kereta, saya akan pergi ke sekolah-sekolah yang tak didana untuk saya buat program secara percuma. Itu juga sebagai satu kebajikan. Sebab saya faham satu benda, tak semua orang mampu untuk bayar. Kalau saya buat dulu training berbayar ke sekolah, kita akan charge satu kepala, contoh RM60, RM50. Tapi dalam kampung ni macam mana kan? Jadi bila kita tengok Yayasan Bushra ni buat kebajikan, inilah sebagai satu tonggak. Satu tonggak untuk meraihkan satu lagi bangsa, bukan bangsa lah, satu masyarakat yang lebih produktif. Sebab kita tahu tak semua orang suka susah. Ada orang yang memilih untuk susah sebab ada suka bantuan, tapi tak semua orang akan memilih untuk susah untuk meminta bantuan sebenarnya. Cuma rezeki tak menyebelahi dia ketika dia sedang susah tu. Sebab saya pernah menjadi asnaf sebelum ni. Jadi saya faham bila time susah ada kebajikan yang masuk, dan akhir sekali saya rasa macam it's time to me to give back to the community.
Alhamdulillah. Itu bagi saya bila Yayasan Musa buat benda ni, macam plan-plan perumahan dari itu, bagi saya ya Allah, yang inilah sepatutnya yang bukan yayasan ni semata-mata. Maksud yayasan sekalipun dia kena ada satu kerangka yang lebih kurang macam tu. Dan dia bukan untuk sebagai candu. Saya faham sebab ramai bila kata ni dia tolong susah ni, nanti dia nak minta bantuan lah, semua tak. Kita minta yang betul-betul layak kan. So bila kita bagi bantuan, insya-Allah bila contoh dia bagus, dia keluar daripada kepupuk kemiskinan, tak kata sebagai satu kejayaan, dan dia tolong orang lain pula. Sebab saya percaya orang yang pernah berada dalam keadaan susah, dia takkan lupa yang dia pernah susah, melainkan dia tertanggang lah. Kalau tak, orang yang susah ni bila dah senang, saya cakap susah. Kadang-kadang dia punya usaha tu lagi ganas daripada orang yang sedang ada kaya. Itu pandangan saya setelah kita pernah jadi asnaf. Terima kasih Tuan. Masya-Allah, banyak sangat input-input yang baik datang daripada Tuan Taqiyuddin. Masya-Allah, semoga kita boleh, kalau ada lagi apa panggilan kedua boleh datang Boleh insya-Allah. Bangi kot, jauh. Bangi insya-Allah. Okey, untuk mana-mana pendengar yang ada cadangan atau komen, boleh komenlah semua dekat bawah. Dan insya-Allah kita bertemu lagi di episod akan datang dengan orang-orang yang hebat juga, dengan tokoh-tokoh yang hebat juga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.